Petang ni saya nak kongsikan 100 gram emas dah untung lebih 100%. 10 tahun lepas, 100 gram emas berketurunan 999 ni harga dia sekitar RM16,000 je. Hari ni 100 gram yang sama nilai dia dah cecah RM66,000. Banyak kan? Jadi di sebalik harga emas naik, sebenarnya kita kena bayar lebih banyak duit untuk dapatkan kuantiti emas yang sama. Bila nilai duit makin jatuh, bukan je emas, semua barang pun makin mahal. Kalau nak simpan duit untuk jangka masa panjang, jangan simpan dalam bentuk duit kertas. Contohnya dekat bank. Simpanlah dalam bentuk emas. Nilai kekayaan kita akan lebih selamat daripada dikikis oleh inflasi dan kejatuhan wang ringgit. Duit kertas dicipta bukan untuk disimpan, tapi untuk mudahkan transaksi. Duit yang nak disimpan untuk kegunaan 2 tahun ke atas, duit itulah yang kita tukarkan kepada bentuk emas. Walaupun kita nampak sekarang ni, trend harga emas sedang mendaki, tuan-puan tak perlu risau. Sebab dengan public gold, tuan-puan boleh miliki aset emas ikut bajet masing-masing. Minimal RM100 pun tuan-puan dah boleh mulakan tabungan emas. Jadi bagi tuan-puan yang berminat untuk buat tabungan emas, tuan-puan boleh terus isi uran sign up ataupun tekan link di bio saya untuk saya bantu sebaiknya. Teruskan follow saya untuk dapatkan ilmu mengenai emas dan keuangan.